pecahkan misi kepungan di Gaza, insyaAllah. Terima kasih banyak kongsi rezeki. Nanti petang ni, waktu kita orang petang ada live update dengan mufti wilayah, insyaAllah, yang bersama-sama dengan semua delegasi. Jadinya kalau korang nampak ada fake news tu, korang tolong cakap itu adalah fake news. Sebab dia akan menimbulkan fitnah dan juga menimbulkan kerisauan hati keluarga-keluarga, waris-waris yang tak ada, yang jauh daripada kami semua. Jadi pastikan jangan ada fake news. InsyaAllah saya dapat peluk cium diorang, saya akan peluk cium diorang sebab saya pun nak kalungkan rantai amanah yang orang bagi. Subhanallah, Abang Mat, terima kasih. Terima kasih. Ni apa ni menyanyi? Subhanallah, ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba saya tak pernah nampak, tapi tim saya nampak ikan lumba-lumba. Subhanallah, terima kasih banyak. Subhanallah. Jadi korang doakan lagi beberapa jam je ni kita nak sampai ke yellow zone ni korang. Misi kita ni dah hampir nak berjaya. Semoga Allah redha dan semoga Allah lepaskan kami untuk sampai ke sana, insyaAllah. Semuanya Allah atur sebaik-baiknya. Jaga diri baik. Apa-apa saya akan update, insyaAllah. Saya ada kismis untuk makan. Saya nampak kismis. Jangan risau, kismis ni boleh tahan perut-perut kami. Ada kurma pun boleh tahankan perut-perut kami daripada merasa lapar. Ada kismis dan juga kurma, insyaAllah. Seorang sikit makan kenyang, insyaAllah. Saudara kita dekat G tu langsung tak ada makanan, dan diorang sangat menantikan bantuan kita ni. So, kita akan hantar banyak makanan untuk mereka, insyaAllah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Subhanallah. Sorry ya kalau bunyi bising sikit sebab saya punya kapal layar ni dia buka sekarang ni sebab nak ikut angin kan, nampak? Terima kasih banyak kongsi rezeki. Macam mana? Ada. Tapi semuanya baik saja. Alhamdulillah semua sesekawan dalam keadaan sihat walafiat. Masih teruskan misi. Take care juga semua. Terima kasih banyak kongsi rezeki saya. Terima kasih Abang Aizat, semua. Terima kasih Mi, Fishu, terima kasih banyaknya kongsi rezeki. Cukup dah tu Raja, terima kasih. Cukup dah tu. Terima kasih korang bagi fan club saya. Join fan club saya. Nanti apa-apa update akan keluar kat korang awal tau, sebab korang dah jadi join team. Dia akan auto keluar awal lah segala info live ataupun video-video yang kita update. Take care tu kat Junida. Terima kasih bagi burung. Banyaknya korang tak berhenti kongsi rezeki ni. Subhanallah. Fishu banyaknya. Sunflower boat daripada Turki. Dia bukan satu gerakan sekali dengan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, banyaknya Fishu ni bagi. Subhanallah. Aizat, terima kasih. Aisyah, terima kasih. Pergi dekat belakang
sebelah kiri. Tak boleh nampak, tak boleh nampak dengan jelas sebabnya silau. Bot saya goyang. Saya tunjuk dekat-dekat sikit lah dengan saya sebab bot saya goyang-goyang. Susah juga nak maintain ni. Tapi dah dekat-dekat lah semua. Bot-bot ni dah semua dah dekat-dekat dah. Dah dekat dah. Semua bot dah dekat-dekat, insyaAllah. Lagi berapa jam korang tengok je kat tracker tau. Tengok kat tracker makin nak dekat. Buka kunut nazilah. Buka je kunut nazilah. Sedekahkan je Al-Fatihah. Buat solat hajat. Baca ayat Yasin. Okay. Doakan pas saudara kita kat sana. Tuan gini. Tentera Israel ni Allah umumkan. Semangat ke? Dan semoga ini sukarelawan je, sukarelawan biasa je. Sukarelawan yang tidak didendang pun. Tengah hari kita makan macam roti. Dapat rezeki ya Allah. Orang dalam rezeki korang sikit ini kan. Sedikit saya ada live dengan mufti wilayah pula. Diorang nak cakap dengan semua delegasi. Allah menjaga kalian daripada pandangan Israel. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Love you, ada love you guys tu. Terima kasih. Amin. Dan nak sampai lagi 6 jam lebih. Kita akan ke yellow zone. InsyaAllah kalau ada line saya boleh buat live. Kalau tak ada line saya tak boleh. Kak Hafizat, terima kasih. InsyaAllah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Time sini baru saya live balik dengan korang nanti Apa kau tengok saya tu kalau korang tahu lagi sampai Babang C, terima kasih. Kartik, terima kasih. Macam-macam 15 minit panas. Sayang ada Wallahi, saya sayang juga kat korang. Subhanallah. Allah. Terima kasih bersama kami untuk misi bersama dengan saudara kita kat Gaza. Nanti ini semua akan menjadi saksi bahawa kalian tidak berdiam diri, tapi kalian juga turut bersama untuk bantu saudara kita kat Gaza. InsyaAllah, amin. Bot lain ada sebelah kiri. Ini saya tunjuk sebelah kanan. Sebelah